Assalamualaikum. Terbaik. Nampak BBQ. Nampak BBQ. Silap warna hitam ni. Warna putih. Ni saiz detail dia. Ya. Lebih kurang kalau tengok saiz secara detail 42 kali 28 kali 40 cm. Dia ringan je. Tak berat. Kita buka. Okey. Cantik. Ni yang belum pasang lagi. Kena pasang kaki dia dalamnya. Packaging dia. Ini skru. Kita pasang kaki. Oh, dia dah bagi siap. Jadi ni kaki dia. Alat-alat BBQ. Glove, disposable plastic glove, minyak ke apa, ngepit yang kecil ni baik. Ini saya pasang ni sekejap kaki ni dah manual dia dalam ni. Kalau pasang pasang kaki dia harus level lah. Kita pastikan skru bahagian yang kemet ni supaya cantik ke dalam. Jadi bagi extra dia punya corong asap. Dia bagi yang jenis macam ni, butterfly ni senang lah buka. Kalau nak kita kotak balik, letak simpan je macam ni. Okey dah. Ini jaring, kita nak pakai dua-dua pun boleh. Ni bau udara dia boleh tukar. Baik, dia ada bau udara tepi ni. Jadi kita nak pakai macam ni pun boleh. Di kanan ni. Kalau tak tu, ni alat tadi bagi skru ni extra satu-satu. Simpan untuk spare. Untuk pembelian dan tadi material dia memang tak ada nipis sangat. Okey, agak tebal keras. Kat sini terbaik. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah dan share serta follow. Terima kasih kerana support.